Saya nak tuan-tuan dan puan-puan pertahankan Putrajaya ni. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan pertahankan Putrajaya ni. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan pertahankan Putrajaya ni. Ini dia. Kerana untuk nasib kita dan anak cucu kita bergantung kepada UMNO dan Barisan Nasional. Yang lain tak boleh harap lalu. Kalaulah dia sanggup sampai nak tafsir semula sejarah negara, nak tukar bendera, nak macam-macam lagi dalam kepala dia. Itu saya fikir baru sikit saja. Ada banyak lagi perkara karut marut dalam kepalanya. Kalaulah, nauzubillah lah, kalau dia dapat kuasa, saya fikir dia nak rombak segala-galanya. Apa yang kita telah pertahankan, apa yang kita telah warisi selama ini, mereka sebenarnya akan cuba merombak segala-galanya. Ini maruah kita. Kita tak sanggup terhina dan dihina oleh sesiapa.